Ayat ni sakit sikit, tapi korang kena dengar. Yang nombor 3 ni, ramai orang terlepas pandang. Tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang tekan button follow supaya korang dapat belajar lagi dari video aku seterusnya. Like video ni, share video ni kepada kawan-kawan, kepada family supaya mereka dapat belajar. Dan save button supaya video tak hilang. 1. Tak jaga diri awal. Sihat diabaikan, bila sakit baru menyesal. 2. Tak hargai orang ikhlas. Yang ada, kita buat biasa. Yang hilang, baru kita rasa. 3. Tangguh perubahan. Asyik kata nanti, sedangkan masa terus jalan. Akhir kata, penyesalan paling mahal ialah bila masa dah tak ada. Cuba korang komen kat bawah ni, tip nombor berapakah yang paling kena dengan korang? Sila komen.